Ayah, masak apa tu? Hari ni kita masak daging harimau menangis. Mula kita perapkan daging yang sudah dibasuh bersih dan dipotong bersama sos tiram. Kita masukkan sos ikan, masukkan gula perang, serbuk ladi hitam. Kita gaulkan dia sampai dia sebati. Lepas tu kita perapkan selama 15 minit ke 20 minit. Sementara tu kita boleh sediakan sos pecicah. Kita kisarkan atau kita tumbukkan cili padi mengikut kepedasan. Rasakan dengan garam, dengan gula perang. Masukkan akar daun ketumbar. Kita tumbukkan sampai dia hancur. Lepas tu kita boleh masukkan sos ikan. Kita masukkan air perhan limau. Kita masukkan irisan daun ketumbar. Kita gaulkan dia sampai dia sebati. Lepas tu kita pindahkan ke dalam mangkuk. Sementara tu kita boleh sangarkan beras yang sudah dibasuh bersih dah dituskan. Sangarkan sampai warna perang. Lepas tu kita kisarkan beras sampai dia hancur. Lepas tu kita biarkan dia untuk seketika. Lepas tu kita panaskan minyak. Kita gorengkan daging yang sudah kita perap tadi sampailah daging tu masak. Lepas tu kita boleh angkat, kita boleh pindahkan ke dalam mangkuk. Lepas tu kita taburkan beras yang kita tumbuk tadi di atas daging. Selebihnya kita boleh masukkan ke dalam sos pecicah. Kita gaulkan dia sampai dia sebati. Akhir sekali bila semua dah siap, rasa pun dah okey, makanan siap untuk dihidangkan dan boleh makan bersama nasi yang panas. Jom makan!